Hai, Assalamualaikum semua. Kami dari TV PSS SK KG1. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan program Sekolahku Sihat, Style Kita. Untuk pengetahuan semua, hari ini adalah hari terakhir bagi program Sekolahku Sihat, Style Kita yang telah berlangsung selama 6 bulan. Jom kita saksikan program ini sama-sama. Ha kawan-kawan, program pada hari ini telah mengadakan pelbagai aktiviti. Contohnya seperti Explores dan juga post test. Macam seronok je. Jom kita saksikan sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Nak tanya sikit boleh? Boleh? Apakah pandangan Tuan selepas 6 bulan program ini berlangsung? Pada pandangan saya, setelah 6 bulan program ini dilaksanakan di SK Kota Gelangin 1, kita dapat lihat sekurang-kurangnya ada perubahan daripada sudut pengetahuan terhadap pemakanan yang lebih sihat. Seperti mana yang kita faham, kalau pemakanan sihat ni kita terapkan elemen seperti makan sayur, makan buah-buahan. Kalau sebelum ni mungkin tak tahu, sekarang ni dah tahu. Bila dah tahu, kita nak pergi kepada peringkat untuk kita praktiskan, untuk kita amalkan pula. So harapnya dalam tempoh masa 6 bulan ni, ilmu tu dapat. Selepas 6 bulan ni, digunakan pula dan juga diamalkan di rumah masing-masing. So harapnya program ni dapat mengubah tabiat pemakanan di kalangan murid-murid sekolah SK Kota Gelangin 1 daripada tak makan sayur kepada mula makan sayur. Itu saja. Terima kasih atas jawapannya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Boleh tak nak tanya soalan sikit? Boleh? Sejauh manakah pencapaian pelaksanaan program Sekolahku Sihat, Style Kita? Alhamdulillah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Alhamdulillah ya, kita telah menjalani Sekolahku Sihat, Style Kita bermula pada Januari sampailah dan berakhir pada hari ini pada bulan Jun. Ya, alhamdulillah pelaksanaannya sangat memberangsangkan. Ya, kita dilibatkan dengan pelbagai sektor daripada Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah anjuran unit pemakanan kesihatan. Selama 6 bulan ni kita telah menjalani aktiviti pertama pameran. Dalam pameran tu kita dapat pergigian, nasihat gigi, cara pemakanan, penghidupan gaya aktif. Kita dah menjalani ceramah, penjagaan diri. Kita juga telah menjalani, telah ditatarkan tentang kesihatan, penjagaan pemakanan, pemilihan pemakanan, lagi aktiviti bento, pertandingan bento, dan hari ini berbagai aktiviti lagi yang dapat dijalankan di sini. Ya, alhamdulillah. Maka dan kamu pun juga dah pandai memilih makanan kan? Okey, itulah kejayaan dan terima kasih juga kita kepada Kementerian Kesihatan kerana telah menjalankan projek ini selama 6 bulan di sekolah kita. Alhamdulillah. Tahniah.
Okay, terima kasih Saza. Sama-sama. Jom kita ke soalan seterusnya. Itu saja perjalanan program pada hari ini. Korang seronok tak? Kalau seronok, jangan lupa Jangan lupa like, komen, share dan subscribe tau. Okey? SKKG 1, Kalis Masa Depan. Bye!